Di sini dah kami di dalam hutan yang luas. Kami berkumpul sebab lama dah tak berjumpa, masing-masing sibuk. Ini masa yang kami dah lama plan nak khemah. Akhirnya tercapai. Banyak orang datang khemah kat sini, kata Zul. Tapi aku tengok dari tadi macam kita je di sini. Kata Dani, jam dah masuk waktu maghrib. Kami tengah sibuk buat api, tiba-tiba api aku bunyi. Assalamualaikum, Dad. Maaf mengganggu. Zul dah tak ada, dia kemalangan. Esok baru dikebumikan sebab tunggu semua adik-beradiknya pulang. Aku tercengang, tangan menggeletar. Dani dan Kamal pun tak kalah terkejut. Kami terus terbayang Zul. Hutan yang tadi sunyi kini terasa berat. Bunyi daun bergesel macam bisik-bisik. Angin malam meniup. Bayang kami menari-nari di api. Dani berkata kita patut balik dulu. Tapi suaranya tersekat. Tiba-tiba HP bergetar lagi. Mesej baru masuk, jangan cari dia. Awak takkan jumpa. Dia tunggu awak semua di sini. Kami saling pandang, takut tapi tak boleh bergerak. Suara lembut, jelas, datang dari arah api. Bayangan di sekeliling kami seakan bergerak sendiri. Bukan kami yang buat. Aku sedar. Zul mungkin bukan sahaja kemalangan. Sesuatu ikut kami ke hutan ini.